Okey, mula-mula panaskan minyak, masukkan cili, bawang putih, bawang merah dengan ikan bilis yang kita dah blend. Masukkan. Okey, sekarang kita kacau hingga masak dan garing je. Okey, nampak ni dah kekuningan macam tu. Kita masukkan telur. Saya guna 4 biji telur. Pulang dekat you all lah nak guna berapa biji telur. Okey, kacau. Okey, buat macam scrambler macam tu kan. Okey, so baru gaul semua. Okey, nampak telur tu dah sebati kan? Okey, sekarang kita boleh masukkan nasi. Bismillah. Simple je you all resepi ni. Kalau ada nasi yang semalam yang lebih tu kan, boleh buat nasi goreng. Ikut resepi ni memang sedap. Korang kena cuba. Okey, kita gaul-gaul sebati. Okey, lepas tu saya akan masukkan perasa ya. Saya memang akan guna Maggi cukup rasa tu. Masukkan perasa. Sedikit gula. Okey, kacau sebati. Garam saya dah tak masukkan tau, sebab ikan bilis tu kan dah masin. Okey, lepas tu saya ada crab stick yang dah goreng, saya akan masukkan. Anak-anak ni suka tau kalau buat nasi goreng letak crab stick. Nanti korang boleh try lah nak tambah apa lagi, boleh rasa. Kalau tak cukup masin ke, saya letak gula tu sikit je untuk mengimbangi rasa sahaja. Kita kacau dulu hingga dia sebati semua ya. Okey, alhamdulillah nasi goreng kita dah siap. Okay, nampak simple je. Tapi anak memang akan bertambah makan bukan setakat anak, suami pun. Okay, dia simple, dia tak pedas sangat sebab terpulang kepada kita nak letak cili tu banyak mana. Ni nak kalau pagi kan nak bawa bekal sekolah anak pun sesuai. Okey. Nasi goreng kita dah siap. Jika anda suka video saya, jangan lupa share, subscribe dan like. Assalamualaikum semua.